الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hijrah 1447 kepada semua warga Kinda Hive, kepada guru-guru, pihak pengurusan, ibu bapa dan murid-murid. Tahun baru hijrah kali ini kita nak belajar apa? Yang pertama, jom sama-sama kita ulang kaji tentang peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok kalau kita boleh belajar tentang sirah Nabi kita. Saya nak cadangkan kalau boleh ada masa lapang, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak duduk depan televisyen ataupun boleh buka YouTube, cuba cari satu filem animasi Muhammad Utusan Terakhir. Ini cerita tentang perkembangan dakwah Nabi SAW dan ada peristiwa hijrah. Sangat-sangat seronok kalau kita boleh menonton bersama dengan keluarga. Yang kedua, hijrah dalam erti kata meninggalkan negara Mekah ke Madinah sudah pun berakhir. Tak ada lagi dah. Tetapi kita semua boleh masuk dalam kumpulan orang yang berhijrah. Boleh ikut jejak langkah orang Muhajirin, boleh ikut jejak langkah orang-orang Ansar. Melalui apa? Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala menyebutkan apa? Was-sabiqunal awwalun. Orang yang terdahulu di kalangan orang Muhajirin dan Ansar, mereka itu mendapat keredaan Allah dan mendapat balasan syurga di akhirat esok. Bayangkan, orang Muhajirin dan Ansar ketika masih hidup, Allah janjikan mereka dapat syurga. Janjikan keredaan Allah. Itu adalah kurnia paling mahal. Adakah hanya mereka saja yang dapat? Jawapannya tidak. Sambungan pada ayat itu, walladzina tabauhum biihsan, dan sesiapa sahaja yang mengikut orang Muhajirin, mengikut orang Ansar, ikut jejak langkah mereka dengan ihsan, dengan baik. Sebab itu istimewa kita di Kinda Hive, kita bina 20 karakter Rasulullah SAW. Itu tak lain tak bukan untuk pastikan kehidupan kita ini, akhlaknya, sifatnya mengikuti kepada akhlak para sahabat. Ikut sahabat mana ikut siapa? Tak lain tak bukan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita dalami betul-betul, kita pelajari betul-betul sehingga 20 karakter itu sebati dalam kehidupan kita insya-Allah. Secara tak langsung kita sudah berhijrah kepada kebaikan, iaitu menjadi seorang yang berakhlak mulia, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Al-Hijrah sekali lagi kepada semua warga Kinda Hive. Semoga sentiasa dirahmati di mana sahaja berada.